kami akan menghasilkan satu produk inovasi iaitu penapis air jangka panjang akuarium. Alat-alat yang diperlukan seperti bekas sarang telur, kotak, paip PVC, botol air minuman 9.5 liter, bekas plastik besar dan kecil, span, batu kerikil kecil, arang dan wayar air. Projek penapis air akuarium. Fungsi: menjernihkan air dalam akuarium dalam jangka masa yang panjang. Proses model. Air dalam akuarium akan dipam menggunakan motor air. Seterusnya, air yang dipam akan dialirkan ke dalam tangki penapis yang mengandungi arang, batu kerikil kecil dan span penapis. Span penapis berfungsi untuk menapis sisa-sisa makanan ikan, najis ikan dan sebarang kekotoran. Manakala arang dan batu kerikil kecil berfungsi untuk menjernihkan air dalam jangka masa yang panjang. Kesimpulannya, model ini dapat menjimatkan kos penyelenggaraan dan masa untuk membersihkan akuarium. Sekian, terima kasih.